Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatihah, Nur Fatihah binti Idris, nombor menteri M2025-25297. Hari ini saya akan menerangkan mengenai inventory minat kerjaya ataupun Self-Directed Search SDS. SDS ni merupakan panduan kepada perancangan pendidikan dan kerjaya yang dibina oleh John Holland. Untuk membantu individu tu mengenal pasti personality dan memadankannya dengan kerjaya yang bersesuaian. Ada 6 jenis kategori dalam SDS ni. Yang pertama adalah realistic, investigative, artistic, social, enterprising dan conventional. Ataupun singkatan dia adalah riaset. Pentadbiran SDS. Seperti yang semua boleh nampak, ini adalah contoh soalan dan borang jawapan yang disediakan. SDS ini mempunyai 192 soalan berdasarkan 3 kategori utama, iaitu kategori pertama adalah kesukaan, bahagian B kecekapan dan bahagian C adalah nama pekerjaan. Macam mana nak menjawab? Responden perlu mengisi ataupun membulatkan jawapan ya atau tidak pada borang jawapan yang disediakan. Pengiraan skor. Dalam borang jawapan telah disediakan soalan tu mengikut laju. Ada 6 baris yang mengikut kategori 6 kod utama riaset, iaitu baris pertama R, baris kedua I, baris ketiga A, 4S, E dan seterusnya C. Jadi, pada baris pertama, responden perlu mengira jumlah Y, iaitu jumlah ya sahaja, dan mengisi skor di hujung ruang yang disediakan sampailah C. Jadi macam mana kita nak tahu kita ni minat kerjaya yang mana satu? Berdasarkan 3 kod mata utama yang tertinggi. Sebagai contohnya, yang tertinggi adalah social. Yang kedua tertinggi conventional dan ketiga tertinggi adalah enterprising. Jadi kod mata utama seseorang tu, individu tu adalah SCE. Jadi itulah kecenderungan minat kerjaya yang paling dominan dengan individu tersebut. Interpretasi. Realistik ni apa? Investigatif ni apa kan? Realistik adalah seseorang ni, individu ni bagus dalam pekerjaan melibatkan mechanical ataupun kemahiran praktikal. Maksudnya dia suka kepada mesin, objek, dia suka bekerja dengan mesin, objek. Investigatif, individu suka membuat pemerhatian, penyelidikan, menganalisis dan menyelesaikan masalah. Contoh kerjaya macam saintis, doktor, kan? Artistik, individu suka bekerja dalam situasi tidak berstruktur ataupun dia menggunakan kreativiti, seni dia. Sebagai contohnya pelukis, penari, pelakon. Sosial mempunyai kemahiran berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Dia suka membantu, suka bersembang, berinteraksi, bersosial dengan orang lain. Contoh pekerjaan seperti guru. Enterprising pula, persekitaran pekerjaan yang melibatkan pentadbiran dan pengurusan perniagaan dan keusahawanan. Sebagai contohnya apa? Inilah sebagai contohnya. Insurer, pekerja insurans, jurujual, businesswoman. Dan akhir sekali adalah conventional, iaitu menggambarkan persekitaran pekerjaan yang berstruktur dan melibatkan data, nombor, kerja-kerja pengkeranian. Sebagai contohnya kerja sebagai accountant ataupun kerani, jurujual pun ya, pegawai bank sebagai contohnya. Jadi berdasarkan 3 kod mata utama tu, kita boleh tengok ke mana kecenderungan utama kita dalam kerjaya yang kita minati. Jadi sekian saja penerangan daripada saya. Semoga dapat memberi manfaat dan kefahaman kepada semua. Terima kasih. Assalamualaikum.